Impian Amerika sudah mati. Bangkainya yang membusuk terbaring di atas meja autopsi. Dan hanya ada satu suspek. Pada tahun 1968, seorang pekerja bergaji minimum yang memperoleh $1.60 sejam boleh membeli sebuah rumah yang bernilai 7,5 kali ganda pendapatan tahunan mereka. Itu bersamaan dengan $14.90 dolar minus 14.90 sejam dalam nilai wang hari ini. Hari ini, gaji minimum persekutuan ialah $7.25, iaitu separuh daripada nilai pada tahun 1968. Dan rumah sederhana kini berharga sehingga 6 kali ganda pendapatan tahunan. Malah, pemegang ijazah sarjana atau PhD pun tidak mampu membayar sewa. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah bukti. Saya Josh dan dalam episod The Infographic Show hari ini, kami akan mendedahkan bagaimana generasi baby boomer telah menghancurkan impian Amerika. Bab 1. Jejaki aliran wang itu. Mari kita mulakan dengan tempat kejadian jenayah. Versi yang belum disentuh, kumpulan kawalan. Bukti bahawa sistem ini berfungsi sebelum ada yang campur tangan. Pada tahun 1976, seorang penjaga kawasan di UC Berkeley menerima gaji minimum iaitu $2 sejam. Dia bekerja selama 12 minggu sepanjang musim panas atau 480 jam dan memperoleh sebanyak $960. Yuran tahunan UC Berkeley pada tahun itu $637. Dia mampu membayar 150% daripada yurannya hanya dalam satu musim panas. Dia masih ada baki $323 untuk, anda tahu, perkara seperti buku, sewa, sara hidup. Itulah impian Amerika dalam bentuk yang paling tulen. Seorang yang tiada ijazah, tiada kenalan dan tiada kekayaan turun-temurun, tetapi mempunyai keazaman yang kuat untuk bekerja, boleh membayar untuk pendidikan mereka dan masih mempunyai baki yang cukup untuk hidup dengan baik. Penjaga kawasan itu pada tahun 2026. Gaji minimum di California kini ialah $16.90 sejam. Penjaga kawasan itu bekerja dengan jumlah jam yang sama. Dia hanya memperoleh sedikit lebih daripada $8,100 yuran pengajian UC Berkeley. Itu akan menelan belanja $14,200 untuk setahun. Setahun. Kerjanya hanya menampung kira-kira 57% daripada yuran pengajian. Dia masih kekurangan lebih $6,100. Dan itu pun setelah memperoleh lebih 2 kali ganda daripada gaji minimum persekutuan. Pada kadar persekutuan $7.25, dia perlu bekerja hampir 2,000 jam atau 49 minggu kerja sepenuh masa hanya untuk menampung yuran pengajian sahaja. Adakah penjaga kawasan menjadi semakin malas? Adakah universiti menjadi semakin baik? Atau adakah angka-angka itu hanya digunakan sebagai senjata? Generasi baby boomer mewakili 20% daripada populasi Amerika Syarikat hari ini. Namun mereka mengawal $85 trilion dalam aset, iaitu 51.4% daripada semua kekayaan Amerika. 1/5 daripada penduduk, lebih daripada separuh wangnya. Generasi milenial. Mereka adalah 21.8% daripada populasi. Hampir sama besar dengan generasi baby boomer, tetapi mereka hanya mengawal $18 trilion, kira-kira 10.3% daripada kekayaan negara. Mari kita jadikan ini lebih jelas. Pada tahun 1989, isi rumah dengan ketua berusia 70 tahun memegang kira-kira 1/5 daripada kekayaan negara. Itu masuk akal. Mereka telah bekerja sepanjang hidup mereka dan mereka telah menyimpan. Tetapi menjelang tahun 2025, isi rumah dengan ketua berusia lebih 70 tahun mengawal 32% daripada kekayaan. Itu adalah peningkatan 63% dalam penumpuan kekayaan dalam kalangan warga emas hanya dalam 36 tahun. Pada masa yang sama, bahagian generasi muda merosot. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Saham boomer memiliki $25.15 triliun dalam ekuiti. 54% daripada semua saham yang didagangkan secara terbuka di Amerika. Milenial memiliki $3.9 triliun dalam saham. Hanya 8.2% daripada pasaran boomer mengawal 6,5 kali lebih banyak kekayaan ekuiti berbanding milenial. Sekali lagi, saiz populasi yang sama. Perkara ini paling jelas dalam sektor hartanah. Boomer memegang hampir $19.7 triliun dalam hartanah. Milenial memegang sekitar 9.8 triliun, tepat separuh. Tapi ingat, mereka ialah generasi yang sama besar. Satu hantaran terbaru oleh Macro Age menonjolkan trend yang sangat ketara. Dari tahun 1960 hingga 2025, peratusan semua individu berumur 30 tahun yang sudah berkahwin dan memiliki rumah
jatuh daripada 52% kepada 12%. Dalam erti kata lain, hanya kira-kira 1 daripada 8 individu berumur 30 tahun hari ini memenuhi kedua-dua kriteria tersebut. Penurunan ini sebahagian besarnya didorong oleh semakin kurang golongan muda yang berkahwin, bukan sekadar kadar pemilikan rumah yang lebih rendah. Kadar keseluruhan pemilikan rumah sebenarnya telah meningkat daripada 62% pada tahun 1960 kepada 65% sekarang. Bagaimana itu boleh berlaku? Generasi boomer membeli beberapa buah rumah. Rumah kedua, hartanah pelaburan Airbnb. Pasaran bukan beku. Ia hanya terkunci pada satu generasi. Perbezaan ini bukan secara kebetulan. Ini adalah hasil daripada sistem proteksionis yang dibina sendiri oleh generasi boomer. Masih kukuh, masih selesa. Purata kekayaan bersih seorang boomer ialah kira-kira 1.6 juta dolar dengan nilai median sebanyak 387,200. Selesa dan terjamin selepas berdekad-dekad bekerja. Generasi X ketinggalan dengan purata sekitar 976,000 dan median 247,000. Jauh lebih rendah berbanding generasi boomer. Generasi milenial pula lebih jauh ketinggalan dengan purata 366,000 dan median hanya 87,300. Itu kira-kira 1/5 daripada apa yang dimiliki oleh generasi boomer. 3 generasi, 1 tangga dan orang di bawah sedang tenggelam. Tetapi inilah bahagian yang mengesahkannya. Testimoni daripada seorang ayah boomer yang mereka sendiri tidak boleh nafikan. Selama bertahun-tahun, dia telah menasihati anak lelakinya supaya tidak mencari rumah di luar kemampuan. Anak itu yang sudah bosan mencabar ayahnya untuk pergi cari rumah hari ini pada harga yang ayah rasa sesuai untuk saya. Dan ayah itu menghabiskan berjam-jam mencari. Dia pulang dengan wajah pucat. Ini bukan sekadar mahal, dia akui. Ia mustahil. Kamu sedang bermain dalam permainan yang sudah diatur. Ayah itu membayar 25,000 untuk rumah pertamanya pada tahun 1980. Jika disesuaikan dengan inflasi, itu bersamaan dengan 93,000 dolar pada tahun 2025. Harga rumah-rumah median hari ini adalah sedikit di bawah dolar. 417,000. 4,5 kali lebih mahal. Walaupun selepas disesuaikan dengan inflasi, dia mampu membelinya pada usianya. Anak lelakinya tidak mampu. Etika kerja yang sama, negara yang sama, matematik yang berbeza. Seorang pengguna Reddit lain berkongsi kisah datuknya. Dia membeli sebuah rumah dengan 6 bilik tidur pada tahun 1970 dengan harga dolarnya 40,000. Nilainya hari ini ialah 950,000 dolar. Setelah disesuaikan dengan inflasi, 40,000 itu bersamaan dengan 333,000 dolar dalam nilai dolar tahun 2025. Rumah itu masih berharga dolar 617,000, lebih tinggi daripada apa yang dijangka berdasarkan inflasi sahaja. Itu bukan dinamika pasaran. Itu adalah pemerasan. Pembela status quo suka menggunakan hujah tertentu. Sudah tentu, golongan boomer memegang lebih banyak kekayaan. Mereka lebih tua. Itu hanyalah ekonomi kitaran hidup. Dan ya, kekayaan memang meningkat secara semula jadi dengan usia. Bahagian itu benar. Tetapi corak kitaran hidup tidak menerangkan betapa curamnya lengkung itu menjadi. Generasi terdahulu memperoleh kekayaan secara beransur-ansur apabila mereka meningkat usia. Golongan boomer pula meningkat usia dalam keadaan inflasi aset yang melampau. 1/5 daripada penduduk memegang lebih separuh daripada semua kekayaan bukanlah kemakmuran. Itu adalah penimbunan. Dan apa yang mereka timbun, mereka ambil. Daripada gaji, perumahan, cukai, daripada pencen, daripada masa depan. Mereka bukan sekadar menjadi kaya. Mereka memastikan tiada orang lain yang boleh kaya juga. Dan di situlah bukti seterusnya membawa kita. Bab 2. Perumahan, tangga yang mereka tarik. Kita perlu melihat kepada mekanisme sengaja penyingkiran dalam perumahan untuk memahami kenapa sistem ini dimanipulasi oleh generasi boomer. Pada tahun 1972, 4 kali ganda daripada pendapatan isi rumah median. Bukan mudah memang, tetapi masih boleh dicapai. Anda akan bekerja selama beberapa tahun, menyimpan untuk bayaran pendahuluan dan kemudian membeli tempat tinggal untuk diri anda dan keluarga. Pada tahun 2025, harga rumah median adalah 5.6 kali ganda daripada pendapatan isi rumah median. Itu adalah peningkatan sebanyak 133% dalam nisbah tersebut. Tetapi, itu tidak mengambil kira kepadatan bandar. Di bandar-bandar di mana pekerjaan benar-benar wujud, keadaannya jauh lebih teruk. Di San Jose, pusat Silicon Valley, harga rumah median adalah 10,5 kali ganda daripada pendapatan isi rumah median. Di Los Angeles,
12,5 kali ganda. Di Miami, 8.7 kali ganda. Sebuah rumah di tempat-tempat tersebut memang sukar dicapai oleh orang biasa. Ia umpama tiket loteri pusaka atau keistimewaan yang hanya dinikmati golongan atasan masyarakat. Purata umur pembeli rumah pertama hari ini ialah 40 tahun. Pada tahun 1980, ia adalah 29 tahun. Mereka membuat orang menunggu 1 dekad tambahan untuk membayar sewa sebelum mereka boleh memasuki pasaran. Tetapi jenayah itu juga melibatkan cengkaman terhadap bekalan. Selepas Akta Perumahan Adil 1968 mengancam untuk mengintegrasikan kejiranan orang kulit putih, kawasan pinggir bandar bertindak balas dengan gelombang penzonaan pengecualian pada tahun 1970-an. Tiba-tiba, 75% daripada tanah kediaman di bandar-bandar Amerika telah dizonkan secara eksklusif untuk rumah keluarga tunggal. Majlis Perbandaran mengenakan saiz lot minimum 3 hingga 10 ekar di sesetengah tempat. Ia direka untuk menghalang sesiapa sahaja yang tidak mempunyai modal yang besar. Perumahan pada masa itu mula dianggap sebagai saham pertumbuhan dan bukannya saham cip biru. Ia menjadi satu pelaburan dan bukannya tempat perlindungan. Sekatan penzonaan di San Francisco sahaja menaikkan harga tanah sebanyak $400,000 setiap rumah. Kini, 43% daripada generasi baby boomer mengatakan mereka tidak akan pernah menjual rumah mereka. Tidak pernah. 56% telah tinggal di rumah mereka sekarang selama lebih 10 tahun. Generasi baby boomer yang sudah tidak mempunyai anak di rumah memiliki 2 kali ganda lebih banyak rumah 3 bilik atau lebih berbanding milenial yang mempunyai anak. 3 daripada 10 rumah besar didiami oleh generasi baby boomer yang sudah tidak mempunyai anak di rumah. Milenial yang mempunyai anak hanya memiliki 14.2% daripada rumah besar. Kiraan ini sangat menyesakkan. Hanya 25 daripada setiap 1,000 rumah bertukar pemilik dalam 8 bulan pertama tahun 2024. Ia adalah kadar pertukaran pemilikan terendah dalam beberapa dekad antara tahun 1970 dan 1980. Ketika generasi baby boomer memerlukan rumah, unit perumahan meningkat sebanyak 29%. Pembinaan rumah berkembang pesat untuk memenuhi permintaan. Selepas tahun 2008, apabila generasi milenial memerlukan rumah, pembinaan runtuh. Generasi baby boomer membina tangga itu apabila mereka memerlukannya. Kemudian, mereka mengundi untuk undang-undang penzonaan dan memastikan bahawa ia tidak boleh dibina semula. Mereka duduk di rumah yang terlalu besar yang mereka enggan jual walaupun pada harga yang melampau, menghalang bekalan dan menaikkan harga. Dan entah bagaimana, mereka masih menyalahkan anak-anak mereka kerana tidak bekerja cukup keras. Bab 3. Cukai ijazah. Boomer bukan sahaja menutup peluang generasi muda untuk memiliki rumah, mereka juga memaksa mereka membayar untuk keistimewaan bersaing. Pada tahun 1981, seorang budak yang bekerja di KFC mendapat RM3 sejam. Itu sudah memadai. Dia masih boleh pergi ke college. Hari ini, ceritanya sangat berbeza. Tertanya-tanya apa yang telah berubah. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, Pentadbiran Keselamatan Sosial telah memberi subsidi kolej kepada golongan muda yang ibu bapa mereka telah meninggal dunia, kurang upaya atau bersara. Ia bersamaan dengan kira-kira $32,000 hari ini. Oleh kerana ramai ibu bapa boomer pernah berkhidmat dalam peperangan dunia Amerika, program persekutuan itu telah membantu ramai boomer melanjutkan pelajaran ke kolej. Ia berakhir pada tahun 1980-an, jadi bagi mereka yang sempat menikmatinya, mereka berjaya masuk. Dan kemudian, mereka menutup pintu itu. Subsidi persekutuan sangat membantu pada masa itu kerana kolej jauh lebih mampu milik. Yuran purata kolej awam 4 tahun pada tahun 1963 hingga 1964, setelah disesuaikan dengan inflasi, hanyalah sedikit lebih daripada $4,900. Pada tahun 2022 hingga 2023, jumlah itu telah meningkat kepada hampir 14,700. Itu adalah peningkatan sebanyak 197% selepas inflasi diambil kira. Kos kolej telah meningkat 3 kali ganda dalam kuasa beli sebenar. Sepanjang tahun 1990-an, kos kolej adalah kira-kira 18% daripada pendapatan isi rumah median. Hari ini, yuran universiti awam berjumlah kira-kira 35% daripada pendapatan median. Yuran pengajian telah meningkat 2 kali ganda dalam tempoh 2 dekad. Universiti swasta hari ini menelan kos sebanyak 137% daripada pendapatan median. Itu lebih daripada gaji setahun sebelum cukai semestinya. Pada tahun 1970-lat, 250 jam kerja dengan gaji minimum sudah cukup untuk menampung yuran pengajian kolej awam selama setahun. Menjelang tahun 2020, ia memerlukan lebih daripada 1,000 jam. Di Penn State, ia mengambil masa 19 minggu kerja sepenuh masa untuk membayar yuran pengajian kolej
pada tahun 1985. Tetapi menjelang tahun 1995, jumlah masa yang perlu bekerja oleh seorang pelajar meningkat kepada 29 minggu. Pada tahun 2014, ia telah melonjak kepada 57 minggu, iaitu 3 kali lebih lama untuk ijazah yang sama di institusi yang sama. Generasi boomer menghadiri kolej ketika pembayar cukai menanggung sebahagian besar kos. Kemudian, mereka mengurangkan pembiayaan awam. Baki kos itu dibebankan kepada pelajar dan ibu bapa mereka. Keadaan menjadi lebih teruk lagi. Hutang pinjaman pelajar persekutuan telah meningkat lebih 2 kali ganda sejak 2007. Generasi X menanggung baki hutang tertinggi setiap peminjam, iaitu kira-kira 44,300. Generasi milenial tidak jauh ketinggalan, dengan purata kira-kira 40,400. Malah generasi baby boomer, generasi yang kebanyakannya menghadiri kolej sebelum hutang pelajar menjadi fenomena besar, mempunyai purata hutang sebanyak $41,900 di kalangan mereka yang masih mempunyai hutang. Tetapi, inilah ketidakseimbangan yang penting. Pada tahun 2021, hanya 6.6% daripada generasi baby boomer yang mempunyai hutang pelajar, berbanding kira-kira 25.5% generasi milenial. Hari ini, hutang pelajar untuk Gen X berjumlah kira-kira $600 bilion. Generasi baby boomer mendapat pendidikan yang disubsidi, kemudian mereka memotong subsidi tersebut. Mereka menjadikan ijazah sebagai syarat wajib untuk kehidupan yang baik. Mereka menjadikan kos ijazah lebih mahal daripada pendapatan anda. Kemudian, mereka menjadi pemberi pinjaman. Tapi sudah tentu, mereka membiayai kerajaan yang sepatutnya boleh membantu. Betul? Betul? Bab 4. Rompakan cukai. Tahun 1981 dan Presiden Ronald Reagan baru sahaja melangkah masuk ke pejabat Oval dengan satu rancangan. Kadar cukai tertinggi pada masa itu yang dibayar oleh golongan ultra kaya berada pada 70%. Menjelang akhir penggal pertama Reagan, ia akan turun kepada 50%. Menjelang pilihan raya pertengahan penggal-penggal keduanya, 28%. Mereka potong separuh, kemudian separuh lagi. Ia dipanggil ekonomi titisan ke bawah. Tapi tiada apa yang menitis ke bawah, kecuali bilnya. Hutang negara di bawah Reagan meningkat 3 kali ganda. Dari $997 bilion kepada 2.85 trilion. Itu seperti menghabiskan had 3 kad kredit dan memberitahu anak-anak anda supaya mereka selesaikannya nanti. Defisit persekutuan mencecah 6% daripada KDNK. Kerajaan kehilangan 9% daripada keseluruhan pendapatannya dalam beberapa tahun pertama. Pemotongan cukai Reagan telah menambah $10 trilion kepada defisit negara sejak dilaksanakan pada tahun 1981. Tapi, ada lagi. Apabila Presiden George W. Bush mengambil alih pada tahun 2001, pemotongan cukainya dianggarkan menelan kos $1.7 trilion dalam tempoh 10 tahun. 1% teratas pengurus dana lindung nilai, CEO, mendapat purata pemotongan cukai tahunan sebanyak $57,000 tanpa melakukan apa-apa. Menjelang tahun 2018, pemotongan cukai Bush telah menambah $500 bilion kepada defisit setiap tahun. Tanpa pemotongan itu dan tanpa peperangan pasca 9/11 di Iraq dan Afghanistan, nisbah hutang kepada KDNK akan kekal di bawah 50%. Sebaliknya, ia mencecah 70%. Beliau pada dasarnya membiayai 2 peperangan dan 1 krisis kewangan menggunakan kad kredit dan kemudian meninggalkannya di atas kaunter dapur untuk generasi milenial bersihkan. Kemudian, Presiden Trump masuk. Seolah-olah beliau sedang mengacarakan The Apprentice. Pada tahun 2017, pemotongan cukainya menambah lagi $1 hingga $2 trilion kepada hutang negara. Ketika itu, pakar meramalkan bahawa 83% daripada manfaat itu akan pergi kepada 1% teratas. Kadar cukai korporat telah dipotong daripada 35% kepada 21% secara kekal. Sementara itu, cukai gaji anda kekal lebih kurang sama. Pemotongan cukai bukanlah satu-satunya punca letupan hutang Amerika, tetapi unjuran bajet yang serius menunjukkan bahawa ia mungkin menyumbang puluhan trilion dolar, kira-kira 1/4 hingga 1/3 daripada hutang hari ini berbanding KDNK. Dalam erti kata lain, krisis hutang mempunyai banyak punca, tetapi percepatannya yang pesat sebahagian besarnya didorong oleh dasar-dasar ini. Sejak tahun 1980, hutang negara sebagai peratusan KDNK telah meningkat 4 kali ganda. Dan pada tahun 2024, hanya untuk membayar faedah hutang itu, $881 bilion akan menelan belanja lebih daripada keseluruhan bajet pertahanan. Kita membelanjakan lebih banyak untuk faedah berbanding perbelanjaan sebenar ketenteraan. Itu seperti membayar lebih untuk faedah kad kredit anda berbanding sewa bulanan anda. Penipuan antara generasi terletak pada hakikat bahawa sejak tahun 1980-an, sebahagian besar pertumbuhan dalam perbelanjaan domestik
telah disalurkan kepada program faedah untuk warga emas. Kerajaan Persekutuan biasanya membelanjakan $6 untuk setiap warga emas bagi setiap $1 yang dibelanjakan untuk seorang kanak-kanak. Rakyat Amerika berumur lebih 65 tahun kini mewakili kira-kira 17% daripada jumlah penduduk. Namun, perbelanjaan untuk jaminan sosial dan Medicare kini menguasai bajet persekutuan. Golongan kaya memotong cukai mereka sendiri daripada 70% kepada 28%. Mereka meminjam $20 triliun atas masa depan generasi milenial dan kemudian menyebutnya sebagai kemakmuran. Kemudian, mereka menyerahkan bil itu kepada mereka dengan faedah tahunan sebanyak $881 bilion hingga $1 triliun. Tapi jangan risau, sekurang-kurangnya mereka terjamin dari segi kewangan semasa bersara. Betul? Kerana mereka memang tak menipu anda di situ juga. Bab 5. Umpan dan tukar persaraan. Beginilah cara pencen berfungsi dahulu. Anda datang kerja, buat tugas anda dan bila anda bersara, majikan anda akan hantar cek setiap bulan sehingga anda meninggal dunia. Ia dipanggil pencen faedah pasti. Syarikat menanggung risiko apabila mereka mengambil anda bekerja. Syarikat menguruskan pelaburan dan anda mendapat pendapatan terjamin seumur hidup. Itulah yang generasi boomer dapat. Sekitar pertengahan tahun 1990-an, sesuatu yang ajaib berlaku. Syarikat-syarikat mendapati mereka boleh memindahkan semua risiko itu kepada anda. Maka lahirlah 401k. Anda yang membiayainya, anda yang menguruskannya, anda yang menanggung kerugian apabila pasaran jatuh. Dan tiada jaminan anda akan mempunyai apa-apa apabila anda bersara. Generasi era kemelesetan atau generasi sebelum boomer secara purata menerima $6,000 dalam pendapatan pencen. Gen X, mereka akan menerima purata $2,000, 1/3 daripada itu. Hanya 25% daripada Gen X yang akan mempunyai pencen. 80% akan sepenuhnya bergantung kepada 401k yang mereka gunakan semasa kecemasan. Apa yang benar-benar tidak adil ialah hakikat bahawa Gen X memerlukan $1.1 juta untuk persaraan yang selesa. Tetapi mereka hanya dijangka mempunyai kira-kira $700,000. Itu adalah kekurangan sebanyak $400,000 bagi setiap orang. Dan 24% daripada mereka sudah pun meminjam daripada 401k mereka hanya untuk bertahan semasa kecemasan, hutang atau kenaikan kos. Sementara itu, hanya 40% daripada boomer yang mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi. Lebih daripada separuh daripada mereka akan kehabisan wang. Tetapi inilah hakikatnya. Mereka tidak memerlukan simpanan. Mereka mempunyai jaminan sosial dan Medicare yang dijamin, yang anda biayai melalui cukai gaji. Boomer bersara dengan pencen yang dijamin. Kemudian mereka akan mula membongkar sistem pencen ini dan mereka memberitahu anda supaya melabur dengan bijak dalam 41k. Kemudian mereka menjatuhkan pasaran pada tahun 2000 dan sekali lagi pada tahun 2008. Dan orang yang mempunyai pendapatan terjamin telah menghapuskannya untuk orang lain. Dan sekarang mereka menuntut hak mereka. Bab 6. Bom masa. Demografi dan bil yang tidak pernah berhenti. Setiap hari, 10,000 baby boomer mencapai umur 65 tahun dan layak untuk Medicare. Setiap hari. Itu seperti memenuhi sebuah stadium bola sepak college setiap minggu dengan pesara baru yang memerlukan penjagaan kesihatan kerajaan. Inilah masalahnya dengan perkara itu. Keselamatan sosial dan Medicare direka ketika orang hidup lebih singkat. Anggapan pada masa itu ialah mereka mungkin hanya akan bersara selama 10 hingga 15 tahun. Golongan boomer hari ini, mereka hidup 20 hingga 30 tahun atau lebih selepas bersara. Mereka menerima faedah selama 2 kali ganda tempoh yang sistem ini direka untuk tangani. Kiraan matematiknya, sekali lagi, sangat membimbangkan. Tabung amanah Medicare diramalkan akan muflis menjelang tahun 2033, kurang daripada sedekat dari sekarang. Cukai hanya akan menampung 89% daripada faedah Medicare yang dijadualkan. Sepasang suami isteri yang telah bersara pada usia 65 tahun kini berdepan dengan perbelanjaan penjagaan kesihatan sebanyak $275,000 daripada poket sendiri. Dan itu belum termasuk penjagaan jangka panjang. Hanya 50% daripada golongan boomer yang mampu menanggung kos penjagaan kesihatan mereka sendiri. Tapi tunggu, anda fikir, bukankah mereka akan mewariskan kekayaan mereka untuk membantu? Pemindahan kekayaan besar-besaran, betul? Sebanyak 68 hingga 84 triliun dolar kononnya akan diwarisi oleh generasi muda. Hakikatnya pada tahun 2024, 91 pewaris mewarisi $297.8 bilion. Kebanyakannya pergi kepada mereka yang sudah kaya. Pusaka kelas pertengahan habis dilenyapkan oleh kos penjagaan kesihatan. Sekali lagi, hanya 40% daripada golongan boomer mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, yang bermakna mereka akan terpaksa menggunakan aset mereka hanya untuk terus hidup.
Jadi sekarang mari kita bincangkan tentang kos penjagaan kesihatan itu. Pada tahun 1970, jumlah perbelanjaan penjagaan kesihatan di Amerika Syarikat ialah 74.1 bilion dolar. Menjelang 2024, ia meningkat kepada 5.3 trilion dolar. Penjagaan kesihatan kini merangkumi 18% daripada keseluruhan KDNK kita. Perbelanjaan per kapita meningkat daripada $353 setahun pada tahun 1970 kepada sekitar $15,500 pada tahun 2024, iaitu peningkatan 7 kali ganda dalam nilai sebenar. Premium insurans kesihatan anda telah meningkat sebanyak 342% sejak tahun 1999. Gaji anda hanya naik sebanyak 119%. Anda membayar jauh lebih banyak untuk perlindungan yang lebih teruk, sementara kos hospital telah meningkat 2 kali ganda sejak 2006. Dan inilah kunci politiknya. Generasi boomer adalah blok pengundi terbesar. Mereka benar-benar keluar mengundi. Jaminan sosial dan Medicare kebal dari segi politik. Pejabat belanjawan Kongres mengakui hasil pendapatan tidak mencukupi untuk menampung kos. Pada dasarnya, mereka telah mengundi untuk mendapatkan faedah yang direka untuk persaraan selama 10 hingga 15 tahun. Mereka tidak membiayai sistem secukupnya sambil memotong cukai mereka sendiri. Dan golongan milenial, anak-anak mereka serta cucu-cucu mereka akan menanggungnya selama-lamanya. Jadi, di manakah kedudukan anda? Bab 7. Kenapa anda tak berduit dan akan terus tak berduit? Baiklah, mari kita kira kerosakannya. Gaji minimum hari ini hanya bernilai separuh daripada apa yang ia bernilai pada tahun 1968. Kos perumahan adalah 133% lebih tinggi berbanding dengan pendapatan. Yuran kolej hampir 3 kali ganda berbanding dahulu selepas diselaraskan untuk inflasi. Pensen telah lenyap, cukai ke atas golongan kaya telah dipotong daripada 70% kepada 37%. Hutang negara melebihi $38 trilion dan masih meningkat. Lebih separuh rakyat Amerika hidup dari gaji ke gaji. Ia adalah gambaran yang suram. Tetapi ia bukan berlaku secara kebetulan. Ia bukan disebabkan oleh cinta mendalam generasi milenial terhadap roti bakar avokado. Ini adalah pembongkaran sistemik yang dilakukan oleh generasi baby boomer. Generasi yang memanjat tangga dan kemudian membakarnya selepas mereka. Mereka membeli rumah pada harga 3 kali ganda pendapatan mereka dan menjadikannya bernilai 5.6 kali ganda. Mereka mendapat pendidikan pada 18% daripada pendapatan dan kemudian menjadikannya sangat mahal. Mereka mendapat pencen yang dijamin dan kemudian menghapuskannya. Mereka memotong cukai mereka dan menyebabkan hutang negara meningkat. Mereka mengundi untuk penzonaan yang ketat dan mengunci hak-hak istimewa yang tidak boleh disentuh. Setiap dasar menguntungkan mereka. Setiap kos ditolak kepada generasi yang akan mereka tinggalkan. Impian Amerika tidak mati secara semula jadi. Ia dibunuh oleh generasi boomer. Dan mereka masih memegang senjata pembunuhan itu. 51% daripada semua kekayaan Amerika, apa yang akan terjadi kepada dunia yang mereka tinggalkan? Ketahui apa yang akan berlaku selepas generasi baby boomer meninggal dunia. Atau klik pada video ini sebagai pilihan.